Vika dan Bro Ai ni semua tolong ibu. Kupai bawang. Masing-masing tengah menangis. Sedih. Sedih 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 kita nak restock bawang kisar. Lunch today kita ada daging kambing. Bahagian macam ada lemak-lemak. Tulang sikit ni. Dengan rebus. Yang ni serai selalu saya simpan letak air sikit dalam balang biar dia tahan lama. Paras ni je. Lepas tu dah simpan. Cili kisar, yang untuk buat cili kisar ni kita pakai cili yang pedas punya. Cili ni memang pedas sikit lah. Tapi kita akan gabungkan dengan cili gemuk. Ini adalah cili gemuk. Cili ni dia kena cepat-cepat gunting, kalau tidak nanti dia berkulat. Ada yang kulat Tak ada Kau ada dah? Ada juga? Ada cepat kulat yang ni. Tapi yang ni dia tak pedas. So untuk sambal belacan, kita ambil 15 yang hijau. Kita ambil yang merah 20. 4 yang besar. Cuci. Okey, ni cara saya buat sambal belacan. Ni bawang cili-cili yang kita ada. Letak, kalau 5 kasturi tu boleh dah letak dalam 6 biji. Tapi ni sebab guna 5 nipis ni dia lagi kuat rasa masam dia. So saya guna 1 je. Sebab tak nak terlalu masam. Lepas tu asam jawa. Pancur bekat dengan 100 ml air. Lepas tu ni ada belacan. Kita guna banyak ni. Lepas tu ni ada garam, gula dengan sedikit sebut rasa. Kita blend je semua bahan ni. Yang ni guna kulit sikit. Siap. Okey, so inilah cara saya buat sambal belacan. Lepas tu nanti kalau nak makan dengan tempoyak ke apa ke, kita ambil masuk piring je lah kan. Macam mana. Okay, so kita boleh simpan dalam peti. Okay, ni cili yang dah siap potong tadi. Kita rebus dulu. Lepas tu nanti masa nak blend tu baru kita letak minyak untuk bagi dia tahan lama. Sebab kita buat banyak kan. Stok banyak. Malas nak buat banyak kali kan. So kita buat stok banyak terus lah. Ni separuh daripada cili tadi tu saya buat. Separuh cili gemuk, separuh cili yang pedas tu terebus.
Lepas tu ni cili padi hijau dengan bawang kecil yang merah ni. Kita nak buat cili potong. Stok cili potong dah habis. Ini wajib ada juga lah. Kadang-kadang makan nasi goreng pun dengan cili potong kan. So kita kena buat stok juga. Okay. Tapi saya tak buat banyak lah selalunya kan. Macam ni agak-agak nak makan dalam seminggu macam tu. So ni kita potong. Bawang. Okey, lepas tu kita cuma letak kicap je. Saya guna kicap lemak manis. Boleh letak limau juga kalau korang suka masam. Kacau sikit. Kalau suka masam boleh letak limau. Kalau tak suka masam tak payah letak dah. Cukup ni saja. Macam hari tu saya letak limau nipis. Dia masam sangat jadi macam tak best pula makan. Kalau limau kasturi tu okey. Sebab kita tak ada limau kasturi, so kita buat macam ni je lah. Kicap tu tak payahlah sampai penuh pun tak apa kan macam ni. Sebab kita nak bahan dia. Kicap tu kita cedok sikit-sikit je. So itu saja stok cili potong. Siap. So ni cili potongnya. Ni cili sambal kicap ada lagi. Cili jeruk pun ada lagi. Okay, ni je. Yang ni bekas kuah rojak. Tapi kita dah tak buat kuah rojak kan. Tak nak isi apa kat situ. So biar dulu kat situ. Sekarang ni kita nak simpan ada stok lebihan cili. Cili padi hijau. Ni lama kita letak belah atas. Padi merah tak banyak lah, sikit je pun tinggal. Letak asing je lah. Ini cili besar. Kita extra juga lah beli kan. Kes nak buat balado ke apa ke, boleh lah guna. Okay. Next kita nak buat stok bawang. Okey, bawang ni saya kisar pakai food processor tu, chopper kan. Jadi dia tak hancur, tak terlalu hancur lah. Okey. So kita habiskan je. Yang ni saya tak letak air apa, memang kering macam tu je. So dia macam kita tumbuk lah kan. Dekat bawang tu pun dia dah ada air. So macam tu je. Kita blend je siap-siap. So nanti kita nak rencah ke apa nanti, kita pandai campur je lah. Okay, dah penuh macam ni. Kalau kita tak nak guna sangat, kita letak minyak dekat atas dia. Contohnya kita nak simpan untuk minggu depan kita nak guna. So kita tuang minyak atas dia kat permukaan. Macam tu. Okay, lepas tu kita dah simpan.
Macam tu je. Minyak yang atas tu yang jaga kualiti bawang ni. Okay, next kita nak pisah halim. Siap. Saya guna bekas kecil-kecil ni je yang ada. Kita tak apa. Okay, next untuk kisar bawang besar. Kita tambah air, minyak. Air dengan minyak itu letak. Kita mix sikit dengan serbuk cili. Okay, extra pedas. Ambil kita. Okay, so jom kita start masak.
kita dah masukkan kita punya daging. Kentang kita masuk awal sebab nak bagi dia empuk. Daging ni memang dah empuk dah. So sekejap je lah ni. Santan dah letak. Kita renih-renihkan sekejap. Lepas tu dah siap. So ini je menu kita. Kari kambing, telur dadar, ulam raja, kita ambil sambal bacak. Okay, now kita nak make dinner. So kita start buat dia punya sos black pepper dulu. Okay, ni kambing kita dah perap. Kita nak lamb chop hari ni. Dah perap, kita nak tunggu dia ni beku sikit. Nanti baru kita bakar. Okay, sebab saya nak guna sos lada hitam, so saya tak guna tepung gandum. Kan selalu orang guna tepung gandum kan nak buat sos kan. Ni sebab saya pakai ni, tak payahlah pakai tepung gandum sebab ni pun dia dah ada kanji dah. Okay, so kalau korang ada banyak lada hitam lagi, korang boleh buat cara yang guna tepung gandum. Tak payah pakai sos black pepper dah. Ni saya beli sos black pepper sebab nak perok kambing juga kan. Butter 2 sudu je. Okay, 1 cup ni lebih kurang 1 sudu lah. Masukkan bawang. Itu masukkan cendawan, pepper dengan air. Tambah secawan susu. Tak payah didih sangat pun. Tutup api dulu. Kita blend. Dia tak panas sangat tau. So kita boleh blend. Sebab tu jangan masak sampai dia panas terus. Sebab nanti kita nak blend, nak masak balik kan. So kita blend dulu. Dah siap. Kita tuang balik masuk. Ni cara banyak kerja sikit lah kan. Selalu kalau saya nak cepat tu saya pakai sos black pepper dengan susu je. Bantu. Ni kita nak buat versi cendawan. So kita kena buat macam ni. Tuang balik masuk. Tak payah basuh lah bekas tu. Bekas dia juga kan. So begitu. Untuk naikkan dia punya rasa, kita tambahlah sos tiram sikit. Anggaran dalam macam tu 2 sudu 2 sudu lah kurang. Nak bagi dia nampak hitam sikit, kita tambah sikit kicap. Lebih kurang 2 sudu kicap ataupun 1 sudu untuk warna. Dah mula renih, kita masukkan cendawan shiitake yang kita iris nipis-nipis. Boleh tambah sikit gula. Okay, siap dah. Sekarang kita nak buat mashed potato. 2 je saya. Buang kulit dulu. Okay, untuk side dia kita letak ni je, salad ni je. Dah hampir lembut dah. Lenyitkan garam sikit, susu sikit, agak-agak je.
Lengit lagi. Okay, dah siap dah kita punya mashed potato. Time to grill. Okay, semua dah siap dah. Kita punya sauce, mushroom black pepper, dia punya side salad. Lepas tu ada mashed potato. Lepas tu kita nak grill. Tengok apa aku buat. Nanti angkat terus grill je. Ambil yang besar-besar tu dulu. Ujung-ujung ni boboh yang kecil. Okay, so kita cuma grill sahajalah. Bagi rata dulu. Okay, tinggal kat kakak grill. Boleh, kalau yang besar boleh berdua. Bagi yang kecil ni boboh. Saladnya. Saladnya. Dia dah sejuk, dia jadi macam pekat. Okay, let's eating. Nice. Yeah.